Selamat pagi, selamat tengah hari sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam channel saya, Dennis atau Anak Selakau. Jom kita terjah jalan-jalan di Kuala Lumpur, sahabat-sahabat. Jom tengok apa yang terjadi, apa yang ada, apa yang berintegrasi di Kuala Lumpur. Dari pagi sampai ke malam kita terjah. Di tengah hari ni panas sikit ni cuaca. Depan saya tu nampak tu TRX, peninggalan mantan Perdana Menteri kita dulu, Najib Tun Razak. Itulah dia punya bangunan, dia punya remembrance dia punya history lah yang dia cipta lah. Setiap pemimpin ada dia punya dia punya peninggalan. Ni jalan-jalan kita terjah di jalan-jalan ni. Jalan depan ni ada roundabout Kampung Pandan. Roundabout ni paling jam kuat ni dulu-dulu. Sekarang ni tak ada dah. Ada traffic light, dulu tak ada traffic light ni. Kita terjah dulu tengok apa yang ada di jalan-jalan yang berliku menuju destinasi kita. Jalan-jalan yang berliku. Dahaga bayar. Maidin mama. Cik Maidin ada offer. Sini dah roundabout. Nampak tak sahabat, kereta-kereta kat traffic light. Entah apa dia nak kejar sahabat, dengan van lah, dengan kereta. Entah apa dia nak kejar. Dia tak pentingkan keselamatan diri dia, main laju-laju. Zaman sekarang ni sahabat, pemandu cekap pemandu yang berhemah. Terjah sahabat, kita tengok apa is the problem. Cuaca agak panas sahabat. Macam nak hujan, tapi tak tahu sahabat, hujan ke tak hujan kan. Kita menerjah sahabat. Terjah jalan Kuching pula. Jalan Tun Razak pula sahabat. Tengok apa yang ada jalan Tun Razak sahabat. Kadang tengah hari ni jam sini sahabat, jalan Tun Razak ni. Dulu tak adalah jam sangat-sangat sahabat. Sekarang ni jam teruk sahabat. Walaupun ada LRT, ada semua ada sahabat, tapi ada juga jam sahabat. Tersangkut macam ikan masin sangkut.
Macam ikan masin, ikan masin. Kita nak bagi signal, motor pula masuk, sahabat tengok, nampak tu ha. Dah bagi signal pun masuk lagi, nampak ha. Masuk lagi tengok ha. Macam mana sahabat? Kita kan dah bagi signal, bukannya tak bagi signal sahabat. Tapi seakan berkejar-kejaran dia orang ni, apa yang ada nak kejar entah. Berkejar-kejaran, lagu berkejar-kejaran kot. Dulu saya ingat lagi mula-mula saya bekerja sahabat ni, jalan ni kecil ya sahabat, pergi balik daripada KL nak pergi ke Ceras pergi Kajang, ikut jalan ni lah. Pergi masuk Pudu semua kan, jalan Pudu. Jalan ni kecil dulu, mana ada macam ini. Tahun 80-an, 85, 86, tahun 90 saya balik sini, 92 kecil lagi ni. Mana ada flyover ni, tak ada. Sampai ke tempat saya kerja kat Jalan Geni. Dulu Jalan Geni tu sahabat, sekarang panggil Jalan Semarak. Dah hilang dah Jalan Geni dia. Pusat latihan dah dulu kat situ. Pusat berlatihan. Saya dulu pusat berlatihan situ lah sahabat dulu. Masa muda-muda lah. Inilah terowong pertama ni dulu sahabat, di Kuala Lumpur ni. Lepas tu terowong sana, terowong Smart. Macam ni lah keadaan Kuala Lumpur sahabat, kalau time kerja. Time tak bekerja, tak adalah sejam macam ni sahabat, clear lagi jalan, mantap. Sekarang tengok sahabat, tengok sendiri kan, jalan tak macam dulu sahabat. Kereta makin bertambah-tambah, macam ikan masin, macam ikan sardin. Sebabnya jalan makin banyak, kereta pun makin banyak lah sahabat. Sahabat panas lah musim dia kan. Bersyukurlah dah bagi panas. Syukurin. Pipop dia orang ni. Pipop. Apa nak pipop. Panas ni. Sabau. Orang pun nak berjalan juga sahabat. Kan kau seorang je, kau tu bas. Siapa suruh kau masuk sini? Ini kan jalan jam.